Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasukan Badan Uniform SK Seritian Tanjung Karang, Selangor. Hari ini kami akan mempersembahkan 4 jenis ikatan dan simpulan asas. Saya Muhammad, saya akan menunjukkan cara untuk buat simpulan buku sila. Simpulan ini digunakan untuk menyambungkan dua tali yang berbeza saiz atau diameter sama. Ia juga sangat berguna dalam aktiviti petualangan cemas untuk mengikat atau mematikan ikatan serta mengikat bungkusan supaya kemas. Simpulan ini senang dibuka semula selepas digunakan. Saya Afiq, saya akan menunjukkan cara membuat simpulan bunga getih. Simpulan ini berfungsi untuk menyambungkan dua utas tali yang tidak sama besar saiznya. Contohnya, antara tali perahu dan tali kapal. Selain itu, ia juga digunakan untuk menyambungkan penjuru kain dengan tali, seperti mengikat bendera pada tali bendera. Saya Zafi, saya akan menunjukkan cara membuat simpul mano ataupun cleavage. Ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada batang kayu, tiang atau pancang. Ia merupakan permulaan dan penamat yang paling penting bagi hampir semua jenis ikatan gadget. Ia juga digunakan untuk mengikat tali kemah pada batang kayu. Saya Naki, saya akan menunjukkan cara membuat ikatan silang. Ikatan ini digunakan untuk merapatkan dan mengikat dua batang kayu yang bersilang berbentuk X. Ia sangat penting dalam aktiviti gadget perkhemahan, binaan pioneering seperti jambatan, menara atau rak kasut. Untuk memastikan struktur tersebut kukuh dan stabil. Itulah 4 jenis ikatan dan simpulan daripada kami. Semoga kemahiran ini dapat dipraktikkan demi semangat jati diri pasukan. Sekian, terima kasih. Kuat.